Hello guys, welcome back to Kochi Potato. So, hari ni aku nak sempena dengan Hari Raya Aidilfitri. Hari ni aku nak review biskut yang ada dekat rumah aku. So, hari ni kat sini aku ada biskut 1, 6, 7, A few moments later. 12, 13, 14 jenis biskut untuk aku rasa. So, air pun ada sini. Air pun ada. So, aku yang pertama aku nak start daripada kuih ni. Aku ada apa nama dia? Okay, kita start daripada kuih ni, kuih tumpi kacang dal. Tengok boleh ada kacang dal di situ. Biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, rasa dia of course sebab goreng ni minyak, lepas tu boleh resipi yang kacang dal. Tapi kalau nak rate lah, rate daripada per 10, maybe dalam 5. Not bad, boleh makan. Okay. Sorry aku ada fan tumpi kacang dal, tak tahu sebab. Okay, next. Kita ada kuih loyang. Aku rasa sikit. Kuih loyang. Actually not bad sebab dekat atas dia ada kacang bijan. So daripada 5 per 10 tambah 1, 6 per 10. Okay, so next kita ada kuih mazola. Ni kuih mazola. Okay, rasa dia nati kacang. Dalam dia semua kacang yang dihancurkan. So kalau per 10, 5. Okay, next kita ada kuih putu. Dia lain daripada putu yang selalu jual dekat pasar malam tu. Rasa dia next kita ada kerepek pisang yang ori, tak ada campur klasik. 7 per 10. Lepas tu kita ada jajang, apa nama? Okay, so ni nama dia suci dalam debu. Dia buat daripada nestum, sebut nestum kan, dengan kulit popiah goreng. 6, 10. Lepas tu next kita ada 2 jenis tart di sini.
Satu, tak ada nas. Dalam dia ada nas. Lepas tu kita ada tak ada. Kita compare. Jam lunas ni sedap. Cuma nak kena ada air kat tepi. Sebab dia punya tepung melekat kat langit. Tapi overall 8-10. So next kita ada yang ni, tak ada ni. Yang tak kira sebab bukan buat band. Bukan band, tak kira, disqualified. Habis silap ikan je. Okay, next kita ada kuih dam. Sebab apa? Tengok, boleh main dam kat atas dia. Okay, mari kita rasa. Rasa dam is good. Dam is good. Dam is good. Nah, kuih dam ni 7.5/10. Okay, next kita ada lagi 2 lagi. So yang first, kuih bakar. So aku rasa sikit. Aku nak makan kuih bakar. Kita ada juga air macam tadi, makan dia melekat kat langit. Tapi rasa sedap. 8/10. Yang akhir sekali kita ada samprik. Cuma samprik ni lain sikit. Samprik ni dia bukan bunga, dia rectangle. What? Bada bop boom pow. Aku rasa so pemenang dia kuih samprik ni paling sedap antara semua. 9/10. Rasa dia rapuh, tak melekat kat langit, cukup rasa. Nice. So tu saja hari ni. Kita jumpa di lain hari, di lain episod, di mana-mana saja. Kalau korang subscribe, kita boleh jumpa lagi. Kalau korang tak subscribe, maybe korang boleh jumpa. Selamat Raya Aidilfitri, maaf saya dah batin. So main bercuah hati-hati. See you next time. Assalamualaikum.